Tiko, Urang Minang, vs. Melayu, berdebat, part 3. Ini mandi yang kepis. Mandilah. Orang Melayu pasti mandi semua, masa ada yang tak mandi. Mandilah pasti. Kaki semua kuang semuanya. Ini panas dekat panam tu, lekik panamnya. Pening walau kena buat ni. Orang Melayu yang kenal dan putih-putih awak angsulannya hitamnya. Yo, itu air orang tu betul sama aku pakai kopi mandinya. Kepis. Wah. Sebuah kepis. Dalamnya orang Minang tu banyak kepis. Dari mana datang orang Minangnya? Tadi aku situ orang tu elok berbual pakai bahasa Melayu, pakai pantun dia berbual tengau. Salah, itu nak pantun tu randai tu pis. Kalau tahu juang. Tak Minang tu ya kau. Tapi orang Melayu tadi aku jumpa. Salah, Iko memang logonya logo Melayu pis sama namanya, tapi yang dalamnya orang Minang banyak pis. Itu dah menjelaskan itu orang Melayu semua dalam ni batin ni. Itu kan warna kuning tu mah. Kuning tu U-nya Minang tu mah. Tahu juang. Tapi kuning hijau itu kan warna Melayu. Memang merahnya tak ada. Merah